Yang jenis suka DIY, yang jenis suka buat semua benda sendiri, beli almari, pasang sendiri dan suka tebuk kayu, suka tebuk besi yang nipis, korang kena ada set drill macam ni. Set drill ni jenis versatile, dia boleh buat banyak kerja DIY. Korang boleh guna untuk tebuk kayu, korang boleh guna untuk tebuk besi. Set yang ni memang ngam, sesuai untuk kerja DIY dekat rumah. Drill yang jenis ni dia versatile, dia boleh buat banyak kerja. Korang boleh masuk macam-macam jenis mata drill. Untuk kayu boleh, untuk besi boleh, untuk ikat skru pun boleh. Yang ni impact drill dari Hamhon. Saya ada 2 biji. Saya ada yang jenis kecil dan yang jenis besar. Beza dia punya power. Kalau yang besar ni dia boleh buat banyak kerja berat berbanding yang kecil ni. Yang kecil ni dia pakai bateri 12 volt. Kalau set yang besar ni dia pakai bateri 21 volt. Yang ni bateri dia lebih besar. Dua-dua set drill ni dia datang dalam kotak macam ni. Jadi lepas guna mudah untuk korang simpan dan mudah untuk bawa mana-mana bila seketul macam ni. Kalau standby dalam kereta macam ni pun boleh. Bila-bila nanti balik kampung boleh terus bawa keluar seketul macam ni. Boleh terus guna untuk buat kerja. Kalau yang besar ni dalam dia korang akan dapat satu impact drill, 2 biji bateri dan satu charger. Biasa charger macam ni dia lebih laju sikit berbanding charger yang jenis cucuk dekat bateri. Dan mudah untuk korang charge, tinggal cucuk je macam ni. Charger dia ni kalau nak gantung dekat dinding pun boleh. Kalau yang kecil ni dia lebih shock sebab korang dapat dengan macam-macam aksesori. Dia ada banyak jenis dekat dalam dia punya toolbox ni. Untuk besi pun ada, untuk kayu pun ada. Kalau untuk ikat skru, dia ada bagi 5 saiz mata. Untuk buka nut, dia ada bagi 10 saiz. Dan yang ni pun sama, mata untuk buka skru. Dan dia ada shaft yang jenis fleksibel macam ni. Yang ni korang boleh pusing skru yang angle susah capai. Yang ni pun sama, korang akan dapat satu impact drill 12 volt. Dan korang akan dapat 2 biji bateri. Dan satu charger. Charger dia ni yang jenis cucuk dekat bateri. Korang kena cucuk dekat sini. Beza dengan charger yang besar ni, charger dia ni lebih laju berbanding yang kecil ni. Tapi yang kecil ni dia menang dekat aksesori. Banyak aksesori yang korang dapat ni. Korang ada satu ketul macam ni, banyak kerja yang boleh buat. Impact drill ni dia jenis versatile tau. Sebab dia punya chuck, dia punya kepala ni, dia boleh terima banyak jenis mata. Kalau yang besar ni, dia boleh terima maksimum sampai 13mm. Korang boleh masukkan mata drill yang besar dekat drill yang besar ni. Kalau drill yang kecil ni pula, dia boleh terima sampai 10mm. Jadi dia terhad sikit. Kalau yang besar ni, dia boleh masuk lebih banyak mata drill. Dan dia punya chuck ni jenis keyless, dia tak pakai kunci. Korang pusing je untuk ikat macam ni. Terus lock. Dan untuk buka mudah, korang tinggal pusing balik. Dan dekat bahagian ring dia ni, dia ada banyak selection macam ni. Dua-dua drill ni sama, selection dia ni lebih kurang. Sebab dia punya mode sama. Untuk ikat skru, korang boleh pakai mode yang ni. Bila pakai mode yang ni, korang boleh pakai mode top selection yang dekat sini. Korang boleh set berapa ketat skru yang korang nak ikat tu. Contohnya kalau korang set 5, kepala skru dia ni akan berhenti pusing walaupun korang tekan bila dah sampai top 5. Yang ni memang ngam kalau korang nak guna untuk pasang almari. Sebab kayu, kalau ikat terlalu kuat, kayu perabot tu akan rosak. Jadi korang boleh set ikut ngam-ngam. Biar dia berhenti, jangan bagi terlalu ketat. Kalau nak tebuk kayu dan tebuk besi, korang boleh pakai mode drill yang ni. Bila pakai mode yang ni, top selection dia ni dah tak akan function lagi dah. Dan kalau korang nak tebuk dinding, korang tak boleh pakai mode drill yang ni. Sebab untuk tebuk dinding tu, mata drill tu dia kena pusing sambil ketuk. Baru boleh tebuk dinding tu. Jadi korang kena pakai mode impact. Belah sini. Mata drill tu akan pusing laju sambil ketuk. Baru boleh tebuk dinding yang ringan. Cumanya untuk tebuk dinding ni, drill impact ni dia ada had dia. Dia tak boleh tebuk dinding konkrit. Dan dekat bahagian sini dia ada speed 1 dan speed 2.
Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang yang jenis suka DIY, korang wajib ada set drill macam ni. Standby satu dekat rumah, nanti bila nak buat kerja DIY, ada drill ni memang function. Korang boleh check cordless impact drill dari Hamhorn ni.